jadualnya sangat sibuk. Pagi tadi di Ipoh, sampai juga beliau pada malam ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama. Pengurusi masjid, Datuk Sri Roslan, Datuk Kuasa Masjid, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Bertemu lagi kita setiap tahun Mahijrah. Saya lah moderatornya, tak perlu dikenalkan diri. Dan mungkin pada malam ini kita ada panel yang baru. Panel yang baru dan saya tak pernah berjumpa. Nanti saya perkenalkan kedua ahli panel kita pada malam ini. Yang tajuk kita pada malam ini ialah memimpin era AI dengan iman, ilmu dan integriti. Tajuk ni saya suggest kepada masjid. Sebabnya kita berada dalam peredaran teknologi yang sangat pesat. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, inilah masanya teknologi yang kita memang takkan terkejar sebenarnya. Kalau umur saya Gen Y. Ayah-ayah kita semua Gen Z. Ibu-ibu semua Gen Z. Gen Z So kita ada generasi Alpha. Anak saya Alpha yang umur 5 tahun, 6 tahun semua Alpha. Lepas tu kita ada Beta yang baru lahir pada tahun 2026. So banyak perubahan, banyak yang kita nak ni. So tajuk kali ini, alhamdulillah, dengan kedatangan tahun baru Islam ini, kita diberi peluang untuk bersama-sama kita mendengar forum dan kita pada malam ini dengan tajuk yang sangat dekat dengan hati kita dan ianya memainkan peranan yang sangat baik untuk komuniti kita kalau digunakan dengan baik, insyaAllah. Tak apa saya mau masa, saya mau perkenalkan ahli panel kita yang pertama. Saya ada Google dan AI. So nanti kita tengok. Hari ni dia ustaz, tapi sebelum ni dia berhijrah lah. Kan? Kita ada Ustaz Muhammad Rizal bin Muhammad Noor, Guru Takmir Jahit dan juga naib menjadi Pertua Pertubuhan Pendukung Sekolah Agama Raya Negeri Perak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang kedua, imam besar kita yang merupakan penerima anugerah diraja Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah yang sekarang ini berkhidmat imam besar di Masjid Ipoh, Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh, Tuan Imam Syed Muhammad Muzaffar bin Syed Azlan. Assalamualaikum Tuan Imam. Assalamualaikum. Nampak macam tua tapi sebenarnya muda lagi beliau. Sebab itu umur beliau masih lebih kurang. Saya macam mana? Kita tengok. Alright. Dan alhamdulillah, hari ini kita akan kupas bagaimana umat Islam harus memimpin dalam perubahan teknologi pada hari ini. Bagaimana kita nak memastikan kemajuan teknologi kita tidak menghakis nilai agama. Yang ketiga, bagaimana ilmu serta integriti menjadi panduan dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks padan. Dan ketiga dan keempat adalah bagaimana kita nak memimpin dan dalam era digital ni dengan iman dan integriti. Sebab Tok Guru saya pernah cakap, umat Islam ramai, tetapi nak menentukan umat Islam itu adalah iman. So iman itu adalah paling penting dalam diri kita, tuan-tuan dan ibu-ibu. Tanpa saya buang masa, saya teruslah pada pusingan pertama. Kita ada 3 pusingan dan 4 pusingan. Kalau syok, kita akan tambah lagi sampai pukul 12 malam. Boleh tuan? Boleh? Boleh ya? Ibu-ibu? Boleh? InsyaAllah kita habis sampai 10 je, InsyaAllah. So pusingan pertama ni saya serahkan kepada ahli panel pertama saya. Nanti bolehlah perkenalkan diri kalau nak lebih lagi ke dah kahwin ke, bujang ke, apa dan sebagainya. So saya terus pada soalan yang pertama kepada ahli panel kita, ahli panel yang pertama. Apabila kita menyebut tentang hijrah ni, Ustaz, hijrah minda anak muda ni, apakah bentuk penghijrahan yang paling penting yang perlu berlaku dalam generasi sekarang? Bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. Terima kasih Tuan Moderator, kali pertama bertemu. Hormati orang Jajahan Manjung, Pengurusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Syaf Pimpinan Masjid, sahabat saya Ustaz Syed Muzaffar bin Syed Azlan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat rahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita memperbanyakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dianugerahkan dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini dalam satu majlis ilmu, tazkirah ilmu, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita masing-masing, memulakan perjalanan kita pada tahun baru hijrah. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan 1447 berada di ambang ataupun permulaan 1448 hijrah. Dan hari ini kita memang merasakan perjalanan kehidupan kita ni cepat berlalu. Masa tu kita rasakan bergerak terlalu pantas meninggalkan kita, sehingga kan kita merasakan setahun ini bagaikan sebulan. Sebulan dirasakan bagaikan seminggu. Seminggu dirasakan bagaikan satu hari. Satu hari dirasakan bagaikan 1 jam. Dan 1 jam dirasakan bagaikan 1 detik. Dan ketika mana kita merasakan perjalanan kehidupan yang makin cepat berlalu, Allah nak ingatkan kepada kita yang dunia ini semakin hampir di penghujung, dan kita juga semakin hampir di penghujung kehidupan kita. Pejam celik kita telah pun berada pada permulaan 1448 hijrah. Pejam celik kita meninggalkan 1447 hijrah. Pejam celik usia dunia kita bertambah setahun lagi. Pejam celik usia akhirat kita berkurang setahun lagi. Dan sebelum kita pejam tak celik-celik, tak ada pejam celik ni. Sebelum kita pejam tak celik-celik, kita ambil kesempatan masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah untuk kita memperbanyakkan amal kita sebagai bekalan kita bila kembali balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimah rahmatullah, setiap tahun ketika mana kita berada di ambang tahun baru ataupun tahun hijrah, mana-mana masjid pun, di mana-mana tempat pun kita akan kembali menceritakan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana boleh kita jadikan sebagai panduan kita dalam kita meneruskan kehidupan kita. Dan Nabi tak minta pun kita hijrah bagaimana Nabi hijrah. Tak ada lagi hijrah seperti mana aku hijrah ni. Hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Apa yang perlu kita hijrahkan, terutamanya bagi anak-anak muda, sebab khusus ini bagi anak muda. Ada 5 perkara yang perlu kita hijrahkan, tapi saya tak cerita 5-5 sebab masa yang diberikan 15 minit. Pada saya 15 minit ni bukan 5 je, sebab dulu saya biasa 2 jam. Masa rockers dulu saya biasa 2 jam. Saya bekas penyanyi rock yang hijrah. Pernah buat satu album, tapi saya takkan cerita nak kumpulan yang mana sebab belum habis kuliah, tonton Google terus dah. Sebab tu saya tak cerita. Pada tonton sehari tu rezeki tuan-tuan itu je. Nah, dan saya takkan menyanyi lama-lama ni sebab kalau saya menyanyi bayarnya mahal, itu je. Maknanya saya cuma ceramah. Tuan-tuan, hijrah yang paling penting, khususnya tak kira anak muda tu, golongan
mana-mana pun, saya cerita 3 je. Walaupun dia banyak, tapi saya ambil 3 sebab kesempitan ataupun masa yang terbatas. Yang paling penting sekali adalah hijrah ilmu. Hijrah ilmu ni paling penting dalam hidup kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut pun dalam Quran, Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dia takkan sama. Sebab orang-orang yang berilmu ni dia tahu kenapa dia didatangkan ke dunia ini. Ada tugas, ada tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi pernah sebut, Allah benci pada hamba-Nya yang tak ada ilmu dunia, dan Allah lebih benci pada hamba-Nya yang tak ada ilmu akhirat. Maknanya Allah nak ingatkan kepada kita, ilmu dunia dan ilmu akhirat ni dia penting pada kita. Bahkan ilmu akhirat lebih penting dalam kita meneruskan perjalanan kehidupan kita. Ilmu dunia kita ambil untuk kesenangan dunia, dan ilmu akhirat kita ambil untuk kesenangan kita di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada ilmu dunia mungkin dia senang kat dunia, tapi kalau dia tak ada ilmu akhirat, nanti takut dia susah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pilihan kepada kita. Ada orang senang di dunia tapi dia susah di akhirat, sebab dia ada ilmu dunia tapi dia tak ada ilmu akhirat. Yang kedua, ada orang yang susah dekat dunia tapi dia senang di akhirat. Walaupun dekat dunia dia tak senang mana. Tok nenek kita dulu tak senang macam kita hari ni, tapi dia yakin dengan ilmu. Dia belajar sungguh-sungguh dengan ilmu, yakin sungguh, beramal sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada kehidupan nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ni paling baik, orang yang ada ilmu dunia dan orang yang ada ilmu akhirat. Yang ini terbaik. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Yang ni yang kita nak. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Dan yang paling menyedihkan, yang nombor 4, orang yang tak ada ilmu dunia, tak ada ilmu akhirat. Dunia dia tak dapat, akhirat dia tak dapat. Kita sebut orang yang bodoh sombong. Dia ada bodoh sombong lah. Sama-sama zaman kita ni, ilmu ni penting. Sebab musuh kita yang namanya Yahudi, Majusi, Nasrani, dia takkan berhenti untuk merosakkan akidah kita, iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dalam Quran, walan tardu'akal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi ni takkan pernah redha dengan kita sampai kiamat, sehinggalah kita mengikut cara hidup mereka. Sebab tu penting ilmu hari ni, bagaimana dia pusing apa yang ada dalam kehidupan itu untuk merosakkan iman kita, akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang paling penting untuk anak-anak muda yang pertama, carilah ilmu waktu usia muda ni. Kalau sampai pada peringkat tua nanti kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Sebab ilmu ni dia ada pasangan ni pula. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang mentadbirkan alam ni dengan 2 perkara yang berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada siang, ada malam. Ada syurga, ada neraka. Ada ilmu, dia kena amal. Allah tak akan terima orang yang berilmu tanpa amal, dan Allah juga tak akan terima orang yang beramal tanpa ilmu. Yang Allah Ta'ala terima orang yang ada ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tu. Kita tak ada ditipu dengan dunia. Hari ni kita tertipu dengan dunia. Saya ambil contoh mudah dah tertipu kita dengan dunia. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, daripada sudut ilmunya, siapakah manusia pertama yang pernah sampai ke bulan? Kita akan sebut Neil Armstrong, generasi Y. Dia akan sebut Neil Armstrong. Tapi salah, jawapannya salah. Jawapan yang benarnya siapa yang pertama sampai di bulan? Nabi Adam alaihissalam. Waktu dihijrahkan daripada syurga menuju ke dunia, dia melalui semua cakrawala yang ada di langit Allah, termasuklah bulan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, sampai naik ke langit Allah Subhanahu, Sidratul Muntaha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tipu, saya pun percaya Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Edwin Aldrin. Dia tipu kita. Saya ambil contoh lagi satu nak bagi faham pada kita. Kalau ni bagi tahu lah, sebab saya ni biasa aku dah pegang mikrofon ni 2 jam. Saya bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan tengok daripada sudut ilmu yang ada pada kita. Tuan-tuan perasan tak telefon ni? Nak tengok macam mana dia tipu kita. Kalau bukan dengan ilmu lah. Di telefon ni tuan-tuan perasan tak? Semua dalam telefon ni dibina dengan satu aplikasi yang namanya Word. Dia tak macam komputer. Komputer dia dengan page. Ni khusus bagi anak muda.
Komputer dengan page, tapi di telefon dengan wall. Kenapa dia bina dengan wall? Wall ni kita sebut dinding. Dinding lah. Saya sebut wall sebab di kampung saya, kami ni orang putih sikit. Di kampung saya kita tak sebut kupu-kupu rama-rama, kita sebut butterfly. Di kampung saya lah. Sini sebut apa? Kupu-kupu rama-rama. Nah. Orang Yahudi ni dia ada satu amalan berdoa pada dinding. Kan dia letak tangan di dinding, dia berdoa sambil menangis. Dan hari ini dia ajar kita juga untuk berdoa pada dinding. Tuan-tuan perasan tak? Hari ini kita semua doa pakai telefon. Sikit-sikit doa pakai telefon. Telefon lah. Pakai telefon. Kenapa tak doa pakai dengan apa yang Nabi ajarkan pada kita? Apa doa? Doa mengangkat dan menadahkan tangan. Itulah doa. Kalau kita mengajar dalam bab adab, dalam bab tasawuf. Apa maksud doa? Doa mengangkat dan menadahkan tangan. Hari ini kita banyak doa pakai telefonnya. Betul tak betul ni? Nah, tengok dia tipu kita macam mana. Walaupun kecanggihan sains dan teknologi sekarang, dia tipu kita. Kita ni semua doa pakai telefon. Tengok kematian Al-Fatihah dalam telefonnya. Hantar Fatihah baca tak? Nah, tak dapat pergi kenduri kahwin, doa dan ni terima kasih sebab kenapa tak angkat tangan? Doa. Dia ni tengok dia tipu dengan kecanggihan sains dan teknologi yang ini. Sebab tu yang penting sekali apa? Yang penting sekali jihad apa atau hijrah apa? Hijrah daripada orang-orang yang jahil kepada orang-orang yang berilmu. Itu yang pertama. Satu, boleh lagi? Boleh. Yang pertama, yang kedua hijrah daripada sudut akidah. Ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kita ni tuan-tuan, zaman yang Nabi sebut fil akhir zaman, ramai di antara umat aku nanti yang beriman pada waktu paginya, kufur pada waktu petang. Beriman pada waktu petang tapi kembali menjadi kufur pada waktu pagi. Bila zaman kita ni fil akhir zaman, banyak benda yang boleh merosakkan iman akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan ilmu yang kita ada. Saya ambil contoh dia untuk mudah faham. Tahun baru Masihi. Tahun baru Masihi ni kenapa kita tak boleh sambut? Sebab dia boleh merosakkan akidah iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perayaan sambutan bagi orang-orang Kristian. Bukan umat Islam ini tahun baru Hijrah untuk kita. Tapi apa ramai nak sambut tahun baru Hijrah? Tapi kalau kita buat tahun baru Masihi, yang ramai sambut siapa? Kita yang namanya Ismail, Zaleha, minta maaf kalau nama tu lah, Sulaiman, Sijoyo, tu yang banyak. Tuan-tuan tengok kalau dalam sambutan tahun baru Masihi, carilah Albert, Nancy, Matthew, tak ada, jarang jumpa. Sedangkan tu sambutan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah baca sirah, ketika mana bermulanya tahun baru Hijrah, nah, daripada sudut ilmunya, awal Muharram dengan tahun baru Hijrah dua benda yang berbeza. Awal Muharram ni tahun baru, Mak Hijrah ni Mak Hijrah. Awal Muharram dalam zaman Sayyidina Umar Khattab, tahun baru Hijrah dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidina Umar nak buat mula-mula tahun baru Hijrah, datangkan satu peristiwa. Apa peristiwa tahun baru? Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cadangan itu tak terima. Sanari tak terima. Kenapa tak terima? Sebab kata Sanari, jangan samakan Islam dengan agama lain. Kalaulah peristiwa tahun baru ni lahirnya Nabi Muhammad SAW, apa bezanya dengan tahun baru Masihi? Lahirnya Tuhan yang disebut, yang namanya Tuhan Yesus bagi umat Kristian. Apa bezanya tahun baru kita dengan tahun baru ini? Sebab itu Sanari tak setuju. Tak setuju hijrah ni apa peristiwanya? Lahir Nabi Muhammad. Tak setuju. Sebab menyamakan Islam dengan agama lain. Islam ya'lu wa la yula'anai. Islam mesti berada pada satu tempat yang lebih tinggi pada agama yang lain. Kita yang sambut. Tahun baru masih kita yang sambut. Sedangkan dia boleh merosakkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan kembali apa yang telah dimatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu akidah. Sebab akidah ni tuan-tuan, dia tak nampak kan? Seperti mana seekor semut yang berwarna hitam berjalan di malam yang gelap pekat di atas batu yang berwarna hitam. Tak nampak iman. Sebab tu yang kedua, hijrah pada sudut akidah. Dan yang ketiga, hijrah daripada sudut akhlak, adab, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Islam ni hebat ni. Islam ni dia ada contoh, ada role modelnya, ada uswatun hasanah. Siapa dia Nabi? Daripada serendah-rendah perkara sampailah setinggi-tinggi perkara, contohnya tak ada lain, hanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada sebahagian daripada kita tengok adab kita hari ini. Ada anak-anak muda kita macam mana hari ini. Hari ini tuan-tuan, perasan tak? Hari ini orang tak malu dengan dosa.
Tak malu dengan maksiat yang dia buat. Bahkan dia tunjuk terang-terangan. Mana tak ada lagi dah ketakutan kita pada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab kita menghormati sesama kita dalam kehidupan kita. Yang ni kita perbetulkan kembali. Yang ketiga ni hijrah kepada sudut adab, akhlak kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Cukup lebih kurang 20 minit, 15 minit. Pusingan yang utama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya menarik tentang wall tadi wall tadi menarik sebenarnya. Kalau tuan-tuan ayah-ayah ibu pun nak tahu, sebenarnya handphone kita sebenarnya boleh hack. Saya boleh hack. So tuan-tuan kalau siapa pakai Android, sebenarnya lagi keberangkalian dia lagi tinggi untuk kena hack daripada Apple. Siapa pakai Apple user ni macam iPhone dan sebagainya, dia kurang kena hack. So lepas ni boleh tukar, walaupun Apple tu adalah mereka so tak apa, kita dah dengar suara rock tadi, serak-serak basah. Ingat Ustaz boleh lari ke tak lari malam ni? Nanti kita saya pun dah selesai. Apa? Yang kedua, kita berhadapan kita imam besar kita. Saya nak panggil tuan ke Ustaz? Tuan Imam Saya panggil Tuan Imam Tuan Imam, tadi kita tengok bagaimana anak muda berhijrah dalam tahun hijrah tu. So kita nak tengok sekarang ni, apakah kemahiran yang perlu dimiliki oleh orang muda hari ini, bukan sekadar pengguna AI, ChatGPT, Google Gemini, TikTok dan sebagainya untuk menjadi pemimpin dan pencipta teknologi masa depan. Baik sikit Tuan Imam. Silakan Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. Terima kasih saudara pengurusi forum pada malam ni yang dikasihi ayahanda saya yang dihormati Tuh Sriwijaya Lieutenant Colonel Besara Datuk Syaharuddin bin Haji Nazim. Seterusnya yang berusaha mengurusi masjid Kampung Datuk Sri Kamaluddin, Datuk Sri Muhammad Roslan bin Mat Ramli, barisan ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatidah, tuan-tuan guru, para alim ulama, sahabat panel saya, sebenarnya merangkap bapak saudara saya. Jadi bila bapak saudara berucap panjang, kita tak boleh lebih-lebih daripada dia. Walaupun kita macam ni dengan dia, kita kena hormat. Kalau dia nak sepak terajang kita pun kita akur. Dan tak lupa juga pada seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak Baitul Ikhlas yang dikasihi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa kali pertama saya sampai sini. Masjid-masjid sekeliling ni pun saya pernah sampai. Dan pernah juga dipetik nama untuk pindah kemari sebagai PTA sini. Saya harap ayahanda Pak Tok jangan sebut lagi, biar sekarang ni yang jadi PTA Ustaz Tun Ehsan, sahabat saya, kata ada datang malam ni, tak datang. Sibuk ramai. Baik, malam ni saya sebenarnya AI ni agak berat bagi saya untuk didiskuskan, sebab mula-mula saya nak sebut, tapi tengok generasi ayahanda memang jarang guna AI ni.
tentang AI pun tak tahu apa dia. Apa dia AI? Artificial Intelligence. Buatan maksudnya buat satu benda buatan yang dia boleh bergerak sendiri kan. Sebenarnya AI ni sekarang baru di brand kan. Dulu pun ada juga. Sekarang ni kalau masuk mesin, masuk kereta kan, sekarang ni ada car wash yang pakai mesin tu. Itu AI lah kan. Asalnya gambar lah. Asalnya gambar ni. Parking pun sekarang dah AI. Masuk parking, dia scan plate number, dibuka palang sampai kat depan, touch duit apa tu dah parking tu keluar, dia scan plate number, kita touch pakai. Dan paling terbaru sekarang ni punya hebat di teknologi, kita cukup bawa phone je, tak payah bawa kad, tak payah bawa cash. Saya cashless, dalam beg duit saya ada RM5 je. Kita payah, malas nak bawa cash. Kalau pakai jam yang iPhone tu boleh touch macam tu je. Sekarang teknologi dah hebat. Kereta pun dah hebat, tapi kereta saya masih pakai minyak lagi, tak pakai elektrik lagi. Kalau tanya pada saya, bagus teknologi itu mengikut perkembangan zaman, tapi yang impact besarnya, kesan negatifnya, kita akan jadi orang yang malas. Itu pada saya takut. Tuan-tuan sekalian, kalau buka phone ni AI ni menjadi peranti yang paling utama kena ada dalam iPad ni dengan iPhone. Ataupun alhamdulillah, pengurusi tak boleh hack saya punya phone sebab saya pakai iPhone. Ustaz Ridwan pakai Android. Jaga sini sikit kalau dia hack. Dua Android. Dia Android. Mana-mana phone paling utama sekali adalah AI. Masa AI baru diperkenalkan, saya ada seorang sahabat, Dr. Ashraf, Ustaz Ashraf, Pesara UniKL. Saya masa tu jahil AI lagi. Kata saya, hang tengok AI, hebat gila saya. Kata okey. Dia perkenalkan, masa mula-mula lah dia perkenalkan. Dia pakai iPhone juga. Weh, AI. Dia boleh say masa, AI, hang tengok ni siapa ni? Ni kawan aku ni. Maaf Ashraf, saya tak kenal siapa dia. Ni tengok balik, tengok ni, kau kenal tak? Siapa ni? Boleh tak perkenalkan diri? Saya kenalkan. Saya kenalkan diri. Nama saya Syed Muhammad Muzaffar Biasa. Oh, wahai Syed, saya nak panggil tuan ke nak panggil tuan? Wahai tuan Syed, apa khabar? Awak nampak ceria hari ni. Awak sudah makan ke? Boleh saya memang tak? Lepas tu dia off. Tiba-tiba saya tengok, kita tanya dia sekali. Weh AI, hang kenal tak? Ya, ini tuan saya, kawan kepada Ashraf. Sekarang punya tengok. Dan kita hadir seminar teknologi AI di RPGC yang Anjuran Jabatan Agama Islam buat. Sehingga kan ada satu video Brad Pitt, tak silap saya, dia buat AI, teknologi AI itu memang real. Dia pergi check in dengan seorang perempuan dan video itu di viral. Dinafikan bukan dia, memang betul, nampak tepat. Sekarang ni bahaya, jangan main. Itu sebab kita jangan sampai yang bagi ceramah tentang AI tu, dia kata gambar saya satu pun tak ada dekat dalam medsos, saya tak bubuh. Sebab orang boleh ambil gambar kita, boleh dikawinkan dengan mana-mana body, boleh dimasukkan dengan mana-mana teknologi video ni. Kalau dia, biasalah kalau bayar premium, dia lagi hebat. Tapi kalau nak free je, trial memang tak hebat lah. Dia kena bayar. Sama juga macam naik kereta. Kalau bayar mahal, beli yang mahal, sedap naik jalan. Tapi kalau yang murahnya, pakai seminggu dua, udah berbunyi. Sampai bayar yang premium tu, yang tu hebat. Sampai satu masa, katalah kita letak gambar dekat AI, ini yang trial pun.
Boleh tak buatkan satu poster ucapan salaman hijrah, letak gambar saya, letak ni apa, berlatar belakangkan pokok tamar, Masjid Nabawi, apa semua kita sebut. Okey, dia kata apa? Bagi saya masa lebih kurang dalam 5 minit. Tak sampai 5 minit, 2 minit, siap. Tutup kedai-kedai photostat, kedai-kedai poster ni. Ya, memang. Teknologi ni bagus, dia ada kebaikan, cuma satu bahayanya, kita akan jadi orang yang pasif. Kita malas nak menggunakan akal. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan manusia, apa beza kita dengan kucing, dengan kambing, dengan lembu dalam ilmu mantik? Al-insanu hayawanun natiq. Tapi kalau binatang, hayawanun mutaharrik. Kita ni haiwan, kita ni. Ustaz Ridwan pun haiwan juga. Patut pun haiwan, saya pun haiwan. Kita haiwan. So beza kita dengan lembu ni apa tu? Kalau lembu hayawanun mutaharrik. Ada macam mantik kan? Ilmu mantik, ilmu logik akal, tapi tak boleh guna logik sangat, kita ada diikat dengan syariah kan. Apa dia haiwan mutaharrik? Lembu ni dia tahu dia makan, lepas tu merebah, lepas tu kalau dilepaskan dia makan tanaman rumah orang, asal nampak hijau je dia makan, lepas tu tidur. Itu haiwan mutaharrik. Itu sebab Allah ancam kita, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Ada mata tak melihat, ada telinga tak dengar, ada akal tak guna. Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Kamu seperti apa? Seperti binatang ternakan. Bahkan binatang ternakan tu lagi laku dijual. Amal raya haji, kalau kita laku ke jual? Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Sama kita dengan binatang-binatang lain. Sekiranya tak menggunakan akal. Beza kita dengan binatang apa dia? Al-insanu hayawanun mutaharrik. Hayawanun natiq. Manusia haiwan juga, tapi kita ada natiq. Apa dia? Ada akal, memaksimumkan penggunaan akal. So saya nak ajak kita semua, kemahiran yang paling terbaik pada zaman sekarang ini, yang seperti yang ditanya oleh moderator tadi, iaitulah kita maksimumkan akal kita. Jangan manjakan diri kita, sikit-sikit AI, sikit-sikit AI. Jangan. Tapi nak memuji juga AI ni. AI ni tak tahu lah, bagi saya bagus AI ni. Tapi itulah, tak tahu tak, saya ada sebuah kereta yang ada satu problem yang saya tak tahu nak solvekan problem. Pomen saya pun pening. Saya buat apa lah? Sebenarnya AI, saya pakai kereta sekian-sekian, ada bunyi dekat konsol tengah. Bila saya rem minyak bunyi macam itulah. Boleh tak dia kata, oh ini masalah biasanya ini, boleh tak ambilkan bunyi tu, saya nak dengar, dia kata. Lepas tu saya membawa kereta, saya suruh seorang tu ambil rakam bunyi. Oh, saya duk ingat apa tu gearbox mounting, apa tu long shock, macam-macam. Tapi saya tak nak spot yang tu. Saya takut nanti bazir duit. Barang murah, upahnya mahal, nak buka kan. So saya macam mana buat? Nak tahu apa dia tuan? Oh, itu masalah klip, kabel, handbrake udah pecah, harganya RM34 dia. Selamat, alhamdulillah. Oh, terima kasih AI. Saya akan jaga AI baik-baik. Kalau tak ribu tu kan, ni cerita saja cerita lah. Kalau tak, saya dah tanya dekat, oh ni ribu Ustaz, RM34. Itulah, akhirnya komen pun malah nak cari. Dia pun cari AI juga. Boleh pakai, tapi bukan balance. Lebihkan penggunaan akal. Sebab Allah sebut dalam Quran,
Afala ta'qilun, afala tatadhakkarun, afala tubsirun. Inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Afala yasma'un, kamu tak melihat ke, kamu tak mendengar ke, kamu tak berfikir ke? Semua ini adalah Allah perintahkan kita gunakan akal untuk berfikir. Jangan jadi malas, takut AI lebih hebat daripada kita. So saya nak ajak kita supaya kemahiran yang perlu dimiliki oleh anak muda sekarang ni, yang pertama, cara nak menguasai ilmu ini tak lain tak bukan menuntut ilmu. Kena ada ilmu. Belajar sebagaimana boleh. Jangan pakai SPM ni. Setiap hari kita belajar. Kita gunakan ni, ada gadget ni bukan main ML je. Main ML tu bagus juga, menyusun strategi. Tapi dalam masa yang sama, gunakan peranti yang ada ini menuntut ilmu. Okey, saya rasa cukup. Saya rasa Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Mufti. Menjadikan AI kekasih gelap. Sebenarnya ikutkan ayat tu, menjadikan AI ChatGPT tu kekasih gelap. Sebab malam-malam tanya soalan. Esok nak buat apa, nak makan apa yang boleh buat, jadual kita macam mana, semua tu. Sebab ChatGPT boleh buat directly. Dalam assignment pun sebenarnya siapa yang belajar di sini, adik-adik yang belajar kat sini, yang belajar, yang buat assignment, yang nak kaji, boleh tanya ChatGPT. Semua keluar. Tapi kalau bayar premium, lagi best. RM99 sahaja sebulan. Okey? Terima kasih Tuan Imam Mufti. Kita balik kepada panel yang pertama. Saya tertarik dengan ulasan pertama tadi tentang doa pun dekat handphone, doa pun dekat tab. So kat situ saya rasa ramai anak muda mendapatkan jawapan tentang agama ni melalui telefon, melalui peranti yang sedia ada. Tak telefon ke, mesti pakai tab ke, laptop dan sebagainya. So macam mana kita nak pastikan supaya mereka ni tidak hilang arah panduan Al-Quran dan Sunnah? Kita bagi azan dulu ya. Baik. Tak pakai AI. Sedang tak ada pakai AI. Kalau saya skip soalan tu, Sebab cantik habis 9.30. Jangan lewat saya. 9.30 cantik. Sebab ada makan lagi kan. Kita pun balik jauh yang balik Ipoh. Tak. Saya malam di Kampung Gajah. Semalam. Saya malam di Gopeng. Ada klasik. Anda duduk mana hari? Sekali. Siapa nama anda? Kita pernah forum lah. Pernah berforum sekali? Tak pernah. Anda belia? Firdaus? Firdaus Tur Intan. Tapi anda belia bawah mana? Oh. Tak umur apa sekarang? Oh, anak 3, anak 40. lebih. 50 lah. 50 lebih lah. Bapak saya dia memang masjid ni PA dia akan buat. Oh. Ustaz dia terserah ganti. Saya dia tetap berada Daripada dulu 3 tahun. Zainal ni Zainal. Zainal sebab dia jadi puncak mai. Dia selalu panggil Ustaz. Hari Jumaat. Dia panggil Ustaz. Kadang kalau tak dapat dekat saya bagi saya fikir. Betul rezeki dia anak dia masuk di intim. Tempat saya masuk di intim. Betul anak buah tak kau masuk di intim tu jumpa balik tu dia tanya dia dapat apa. Syekh, anda rasa antara yang kedua soalan yang ni, yang ketiga anda minta kita orang bagi nasihat sikit tanpa fokus sesuatu. Anda ada benda nak bagi nasihat sikit. Apa nasihat Ustaz sebenarnya hijrah untuk kita semua? Itu je yang ketiga.
Lepas ni second round. Yang ketiga tu minta Ustaz. Soalan yang keempat. Sikit soalan. Sekarang sikit. Yang ketiga tu tak spesifik. Ustaz, kok ada Ustaz nak bagi nasihat penutup. Apa nasihat pada semua masyarakat? Anak nak contoh buat ukhuwah, nak pilihan raya ni. Anak contoh. Anda nak soalan yang bagaimana masjid boleh berperanan sebagai pusat pembangunan tu. Itu soalan yang depan ni. Depan ni. Lepas tu baru soalan yang open. Sambung sekejap. Untuk round yang kedua ni, saya ulang balik soalan tadi. Tadi Ustaz ada cakap berkenaan dengan kehidupan sekarang semua melalui telefon. Melalui telefon, melalui tab, laptop dan sebagainya, itu rujukan utama mereka. So, bagaimana kita nak memastikan mereka ni supaya tak hilang panduan daripada Al-Quran, Sunnah dan juga pandangan alim ulama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, dan hidup kita ni dia memang ada panduannya, dan kita tak boleh lari daripada satu hadis yang Nabi ingatkan pada kita, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu ikut dua-duanya, kamu takkan sesat. Mana diguna kalimah lan, kalimah nafi, tak akan sesat selama-lamanya. Tapi kalau kamu pilih salah satu daripada dua, ataupun kamu tak ambil kedua-duanya, maka hidup kita akan jadi sesat. Sebab tu panduan yang pertamanya Quran. Quran mesti ada dalam hati kita, Quran. Sebab Quran ni kita minta dengan Allah. Kemudian bila Allah turunkan Quran, sombongnya kita tak jadikan Quran ni sebagai panduan kita. Kita minta pada Allah 17 kali setiap hari dalam ibadah yang wajib, solat. Itu dalam solat dia kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah jalan-jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala turunkan Quran ni pada kita. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Allah Ta'ala turunkan ni, kitab ni kami turunkan Quran ni daripada langit kami, tiada keraguan dalam. Dan bila Allah Ta'ala turunkan Quran pada kita, kita tinggalkan Quran, bukan jadi sebagai ikutan kita. Dan memang dalam satu hadis Rasulullah SAW dan sebelum 40 tahun yang lalu, Nabi dia sebut dah, nanti akhir zaman nanti akan berlaku 3 perkara yang pelik bagi umat aku. Dan 3 tu dah berlaku dah pun zaman kita. Dah berlaku zaman kita. Ada 3 perkara yang berlaku. Yang pertama, Nabi sebut akhir zaman nanti akan ada di kalangan kamu yang diangkat sebagai pemimpin, tapi dia berlaku zalim pada hamba rakyatnya. Sedangkan dalam dadanya ada Al-Quran. Mana dia hafal Al-Quran, dia main Al-Quran, dia tahu tentang Al-Quran, tapi dia jadi pemimpin yang zalim ketika mana dia memerintah. Dan memang dunia dah ada sejarahnya. Saya tahu yang cerita dah. Siapa tuan-tuan balik Google AI, tanya. Tu AI tadi. Kemudian yang kedua, akhir zaman nanti ada juga di kalangan alim ulama yang ada Quran, hafal Quran, mahir Quran, ada pengikutnya yang ramai, tapi dia bersama-sama dengan orang-orang yang menentang untuk ditegakkan Al-Quran. Ada tak zaman kita? Ada. Cari juga dengan AI. Kemudian yang ketiga ni untuk kita. Nabi sebut akhir zaman nanti
Quran ini akan berada di setiap rumah-rumah umat aku. Dan yang peliknya, kata Nabi pelik, mungkin pada kita benda ni tak pelik, kebiasaan. Sebab tu hari ni kita kena betulkan biasa ke biasakan yang betul. Betulkan biasa ataupun biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Tapi kata Nabi, yang peliknya, Quran walaupun Quran ni berada di setiap rumah umat aku, tapi Quran ni bukanlah menjadi bacaan pada setiap hari. Yang ini yang paling pelik. Jujur dengan saya, tuan-tuan, hari ni jiwa kita mana lebih gelisah? Tak tengok Quran ke tak tengok handphone? Jujur, jangan tipu. Jujur dengan saya. Yang mana kita lebih resah-gelisah? Kita tak tengok Quran sehari ataupun telefon sehari. Dan Nabi suruh hadis ni 1400 tahun yang lalu. Sebab tu tak ada cara lain melainkan kembali balik kepada Quran. Kalau orang tanya pada kita ilmu yang paling hebat, Quran. Ilmu yang paling hebat Quran lagi, baca yang paling hebat solat. Quran ini dia ada 17 cabang ilmunya. Tanya Ustaz saya, dia tak pernah. Ada 17 cabang ilmu Quran. Kita bawa ada berapa? 17 cabang ilmu Quran. Sebab tu kalau nak buat mazhab, dia kena ada 17 ilmu Quran ni, kena ada. Ada mahir 15 cabang ilmu, dan ilmu utamanya Quran. 17 cabang ilmu Quran. Kita ada berapa cabang Quran dalam hidup kita? Daripada tak boleh baca, boleh baca 1. Kemudian bolehlah hafal 2. Kemudian yang 3, ingatlah makna. 4, tafsir. Boleh tafsir. Tak semua boleh tafsir, belum istimbat Quran lagi dah. Yang ni saya sebut sebab tu tak ada jalan lain melainkan Quran. Quran ni dia sesuai untuk semua zaman. Quran ni semua zaman ada dalam Quran. Maknanya setiap zaman ni ada dalam Quran. Bukan Quran kena ikut zaman. Bukan Quran kena ikut zaman. Dan Nabi sebut pun, kena satu hadis yang lain Nabi sebut, didiklah anak kamu mengikut zaman dia masing-masing. Hari ni kita kena didik anak kita yang AI ni kena ikut zaman dia masing-masing. Tuan-tuan, memang kita tak pernah sangka satu hari kita pernah belajar menggunakan komputer, menggunakan telefon. Saya tak pernah sangka, betul? Punya susahnya. Ada 3-4 anak, bukan seorang satu je telefon, kena beli sampai 3-4 telefon. Belajar kena guna telefon. Sebab tu Nabi sebut, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka masing-masing, tetapi dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dia. Hiduplah dunia mana pun, Al-Quran ni diteras dia. Diteras dia Al-Quran. Hiduplah macam mana pun. Itu yang pertama, Quran. Maknanya jangan tinggal Quran sehari pun dalam hidup kita. Kemudian yang keduanya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah, kembali balik hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh buat pun sunnah-sunnah yang berat, ambil sunnah-sunnah yang ringan. Sunnah-sunnah yang ringan. Yang ini kekuatan. Hari ini kita berperang dengan sunnah. Orang ni kata ni bukan sunnah Nabi, ni bidang orang, ni bidang orang, berperang dengan itu je. Padahal benda lain lebih besar pada itu lagi. Kita tak ambil kisah, tapi kita bergaduh tentang benda-benda yang kecil, benda-benda yang furuk pada cabang-cabang agama. Mana menghidupkan sunnah. Bila kita nak hidupkan sunnah ni, ada pula puak yang kata ni bukan sunnah Nabi, ni bidang ni bidang ni bidang. Kalau semua ni bidang kalau semua ni bidang apa yang ada dalam hidup kita? Kalau semua ni bidang ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Tuan-tuan nak buat, silakan. Sebab tu dalam ibadah, tak apa kalau kita selisih faham, berbeza dengan ibadah tak apa, jangan berbeza dengan akidah. Beza dengan ibadah tak apa. Kita tak boleh kata orang yang solatnya tanpa doa kunut Allah Ta'ala tak terima. Betul? Dan dia pun tak boleh kata kita yang solat subuh dengan kunut Allah Ta'ala tak terima. Sebab beza ibadah. Beza ibadah ada 2. Sama ada Allah Ta'ala terima tak terima. Itu bukan hak kita, tu hak Allah. Tapi jangan beza akidah. Jangan beza akidah. Beza akidah dia boleh merosakkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kembali menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. 2. Kemudian yang 3, kasih pada ulama. Jadikan ulama ni sebagai guide panduan kita dah. Tak al-ulama warasatul anbiya. Nabi tak ada dah. Wafat Rasulullah SAW. Bila wafat Nabi, kita ada sahabat. Sahabat ikutan kita. Sahabat pun wafat dah, tinggal tabi'in. Tabi'in pun wafat dah, tinggal tabi'in. Tabi'in pun wafat dah, tinggal pada kita sekarang al-ulama warasatul anbiya. Tapi pelik umat hari ni, dia menjadikan ulama ni sebagai musuh dia.
Sedangkan ulama ni waris Nabi, waris Nabi. Kalaupun kita tak setuju dengan mana-mana ulama, zaman-zaman kita ini memang kadang-kadang ulama ni jadi musuh pada kita. Jadi musuh pada kita. Sedangkan ulama ni dia nak mudahkan kepada kita jalan hidup kita dunia dan nak bawa kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buka pondok, dia buka pesantren, buka sekolah agama, buat kitab untuk mudahkan kepada kita memahami agama ni yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi peliknya kita jadikan ulama ni sebagai musuh kita. Tak setuju itu hak masing-masing, tapi jangan zahirkan. Sebab tak ada lagi manusia yang paling hebat dekat dunia ni melainkan sandarannya ulama. Ulama ni dia ada ilmu dunia dan dia ada ilmu akhirat. Dua-dua ilmu dia ada. Kita yang tak ambil ulama ni sebagai panduan dalam hidup kita. Ini kita ubah balik. Kita ubah balik, kita dekatkan kita dengan Al-Quran. Kemudian kita pegang pada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiganya kita letakkan ulama ini sebagai guide kepada kita. Tak ada lagi orang yang lebih hebat tentang ilmu dunia akhirat melainkan sandaran yang pada al-ulama warasatul anbiya. Itu sekadar itu dengan yang kedua. Bagi peluang pada sahabat panel yang kedua. Terima kasih panel kau. Memang mudah ringkas padat. Betul lah, yang paling penting sekali Al-Quran Sunnah tu jangan tinggal lah dengan guru-guru kita. Sebab di sekolah adik-adik ingat cikgu tu adalah panduan kita untuk menentukan kejayaan kita di mana. Ibu ayah itu sebagai penjaga kita yang memang kita pun sayang selamanya. Ingat Alright. Okay, panel yang kedua. Seronok panel kedua ni, orang muda dia cakap keras. Tadi soalan kasar, ni soalan keras. Okay, soalan kedua. Sebagai tuan imam besar di masjid besar Ipoh, okay, kita lihat di masjid sekarang ni, di masjid Alam Syed Iskandar ni, masjid DSK ni, saya rasa pengurusi dan ahli taliah yang terkuasa dia sangat aktif. Daripada pagi tadi program start pukul 4 pagi yang mulai dan sebagainya sampai dah malam ni. So bukan hari ni saja sebenarnya, sebelum ni banyak. Itu untuk menarik minat orang muda datang ke masjid untuk dekatkan saya. Saya pun sekarang dulu tak ada masjid ni. Sekarang dah 3 tahun betul-betul saya datang ke masjid ni. Disebabkan pengurusi kita bawa saya datang masuk ke masjid ni. So bagaimana Ustaz, sebagai seorang imam muda, bagaimana kita nak jadikan masjid ni satu pusat rujukan, tempat orang kata orang muda ni nak pergi sana. Bukan ayah-ayah ibu tak nak pergi, tetapi nak menarik orang muda ni supaya datang masjid, supaya masjid ni dekat di hati mereka, anak muda. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara pengurusi panel, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Saya suka soalan ni. Kalau tanya soalan AI lagi tak tahu nak jawab apa lah. Kita sebenarnya kena tengok apa yang pernah Nabi SAW buat dulu. Nabi berhijrah sampai di Madinah, first kali Nabi bina masjid. Dan masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid ni pusat penyatuan ummah, tempat melakukan kebaikan. Dan orang jarang dah buat benda tak baik di masjid ni, walaupun ada. Dulu berbeza. Kami ni kampung kami dulu pun, mindset orang kampung dulu susah nak bawa guru-guru mengajar di masjid kita orang dulu, surau. Ada ustaz seorang tu je, ustaz apa? Zawawi apa nama? Ustaz Zawawi. Ada ustaz tu naik Vespa datang mengajar. Masa saya kecil lagi, umur 8 tahun, 7 tahun, saya suka ikut arwah opah saya mengaji. Bukan nak mengaji sangat pun, saya suka makan cekodok ada habis dia tu, sedap. Jadi opah-opah ni kalau buat ada kelas-kelas petang, dia suka buat kuih kan. Saya suka cekodok. Opah nak pergi, opah pergi kelas ni saya akan ikut dulu. Opah saya ni ke level-level arwah mak ustaz tu tuan. Tu saya kata ni opah zaman saya. Zaman dulu seorang ustaz tu je.
Itu yang cerita Isra dan Mi'raj. Bukan Isra dan Mi'raj, cerita Isra dan Mi'raj satu hal lah. Cerita pasal malam Lailatul Qadar. Apa saya kata malam Lailatul Qadar 10 malam akhir. Adik, kita bangun pagi ni pukul 2. Kenapa? Lailatul Qadar. Oh, okey. Apa tanda Lailatul Qadar apa? Ustaz tu kata air jadi keras. Ingat? Saya tidur malam tu, saya rendam tangan-tangan babi. Punya saya nak tengok tanda Lailatul Qadar. Masa tu kan gerti tanya apa tu Lailatul Qadar. Baca inna anzalna, apa maksud dia? Tak usah tanya banyak, opah tak reti nak jawab. Ustaz kata Lailatul Qadar je lah. Tak reti nak jawab. Rendam tangan-tangan baldi. Opah kejut, adik bangun pukul 2. Tiap. Saya tengok dalam baldi tak keras pun air. Oh ya tu opah tengok tadi tak ada keras pun air ni. Ceterai buka dekat pilih air dan bilik air. Sini panggil pilih air. Pilih air. Buka tengok. Keluar je air. Tak keras je. Tak apa, opah kata ada lagi satu tanda. Apa dia? Pokok sujud. Betul. Buka tingkat kat bilik belakang. Pak kata nampak tak pokok sujud? Tak ada apa-apa. Nampak lalang tu. Lalang ni memang dah tinggi. Sujud lah dia apa? Sujud lah tu. Okey lah. Nak bagi sedap ke hati dia tu. Yang ajar seorang tu. Sekarang kita tahu Lailatul Qadar ni bukan berlaku sedetik kan. Lailatul tu kalau perbahasan bahasa Arabnya satu malam. Berbeza dengan ayat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan dengan lailatan beza daripada segi masa. Lailan sebahagian daripada malam. Mungkin sedetik. Tapi lailatan bermula maghrib sehingga subuh. Dulu lama-kelamaan sekarang ni dah berlumba-lumba. Alhamdulillah, bagus. Masjid kami ustaz-ustaz hebat mengajar. Masjid kami panggil syekh ni, masjid ni panggil ni. Okey, bagus. Itu yang kita nak supaya tak termasuk dalam satu hadis Nabi sebut yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun. Kita ni akan didatangi satu zaman la yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya pada nama. La yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Islam Quran hanya tinggal resam saja. Masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid hebat. Saya alhamdulillah saya sayang tadi. Saya bukan kata cantik buatan masjid ni. Baru renovate kan. Ke memang macam ni? Cantik. Sayang tadi rasa tenang kan. Sonok lah. Sekarang ni dipromosikan depan mihrab ni kita buat cantik-cantik. Betul. Supaya nak beri tarikan kepada jemaah datang ke masjid. Itu salah satunya lah. Walaupun benda ni boleh jadi pergaduhan dalam mesyuarat agung. Saya pun tak faham lah. Saya selalu kalau ceramah mana-mana tazkirah nak memahamkan mesyuarat agung bukan tempat kita nak menghentam. Tunggu nanti mesyuarat agung tahulah bantai satu-satu jawatankuasa. Bukan, mesyuarat agung ni dia ada usul tu untuk apa? Kebaikan kita, apa kita nak buat untuk masjid. Tak, mesyuarat agung tempat nak hentam. Ingat jawatankuasa masjid ni ada ke hilang? Tanya Datuk. Ada hilang? Tak ada hilang. Keluar lagi ada. Nak masuk duit dalam bank kena saman parking lagi benda hari tu. Dia yang bayar kan. Tak ada yang apa di masjid ni. Khidmatkan Allah Ta'ala. Itu pun dihentam, ditolak. Teruskan buat kebaikan untuk masjid. Jadikan dia sebagai pusat. Cuma satu yang kita kena tahu kekuatan masjid kita ni. Saya selalu pesan, Masjid Ustaz Azlan Shah. Masjid Ustaz Azlan Shah ni kekuatan kami pada pelajar Politeknik Umar. Tonton kalau datang hari-hari biasa, tanya Ustaz Ridwan mengajar situ. Kalau subuh tu ada satu saf setengah je. Alhamdulillah nampak kebaikan tu lebih daripada Masjid Negeri setengah saf je. Masjid Negeri lagi sikit orang. Kita kena faham. Tapi dalam sini saya yakin ini adalah jemaah kita kan. Tahniah saya ucapkan. Pelbagai cara lah. Kalau pergi di Kedah tu Ustaz Firaf Farabib dia buat hotel apa bagai semua tu kan. Walaupun benda tu jadi isu sebagai contoh. Lepas tu ada setengah masjid bila pergi sana nak jadikan masjid kita seperti no, tak boleh. Tak boleh. Kita tak sama macam dia orang. Saya orang Merebok.
Kampung Masjid Merebuk Busra tu masjid opah saya. Orang Merebuk. Kalau tengok betul orang Merebuk tu, ada belah-belah orang je yang datang orang luar. Itu sebab kita kena tahu apa kekuatan kita sebenarnya. Buat subuh macam Jumaat, kan viral subuh macam Jumaat. Ada satu surau di tempat saya lah, saya tak nak cerita kat mana, takut dia menengok pula Facebook ni. Ustaz, datang Ustaz bagi tazkirah di masjid kami. Saya datang, saya biasa bagi. Tiba-tiba subuh Jumaat macam Jumaat tu saya datang, dan ada YB pun datang tu sama. Saya terpaksa parking jauh, jalan kaki dekat 150 meter. Selalu parking kat tempat penceramah tu. Tak apalah, kata Ustaz minta maaf Ustaz. Tak apa, saya okey je. Saya seronok tengok ramai macam ni. Masuk je pintu pagar surau tu, saya dah bau satu bau, memang sedap. Tahu bau apa? Nasi biryani kambing. Rupanya dia memang sarapan pagi, nasi biryani kambing. Buat program subuh macam Jumaat. Saya pun ceramah pas subuh. Memang ramai. Cabutan, bukan, ada hamper tu, cabutan bertuah tu, yang orang ada sponsor, dekat 500 cabutan bertuah. Ramai sangat. Esok lusa lebih kurang saya jumpa imam tu. Saya kata, imam, tahniah imam, buat subuh macam Jumaat, bagus imam, bagi tarikat. Saja nak tanya lah, sekarang selain subuh macam mana? 8 orang balik Ustaz. So tak berjaya juga. Saya pernah pergi, tuan-tuan tahu tak, Dr. Abdullah Ismail Masjid Tebeluh Jaya, yang solat subuh 600 orang. Solat subuh 600 orang. Masjid bukan besar ni je. Foyer ni penuh. Antara yang dibuat, dia tak ada gap antara AJK dengan jemaah. Saya tengok cara dia. Kita akui lah, kita pun kadang ada gap juga kan. Tambah pula kita ada lantik staff-staff masjid bekas pencen polis, bengih pula tu. Salah letak selipar ke apa, marah, oi selipar tu salah. Dia macam tu lah kan. Ada sebagian masjid tu yang ada individu yang dilantik sebagai siap ke, pengawal ke apa ke, bahasa digunakan tu menyakitkan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lembut, dan Allah suka pada orang yang lembut. Kalau kita berbahasa yang kasar di mana-mana pun, orang tak suka kan? Saya pada pendapat amatan saya lah, yang saya amati lah. So Dr. Abdullah digunakan bahawa kita mesti siapa jemaah tu datang, tackle dia orang datang. Antara medan yang tepat untuk kita seru jemaah kita datang ke masjid tu, khatib. Saya pernah buat Masjid Azhar. Masa tu lah, sebelum PKP. Lepas PKP. Kita sebut, kita jemput datang. Ialah masa PKP mula-mula yang semayang 12 orang tu bergaduh-gaduh kat luar masjid. Asyik jawatan kuasa je semayang. Kami pun nak semayang juga. Daripada 12 buka sampai 40. Bila buka 40, 39, 40, yang tu 41. Minta maaf, tak boleh. Lawan satu, tak boleh. Memang tak boleh. Polis datang memang kena. Bergaduh. Lepas itu bila masjid buka seluas-luasnya, yang bergaduh tu tak datang juga masjid. Maksud, so kita buat, kita naik ke atas mimbar, kita buat satu ayat mengajak semua ke masjid. Gunalah beberapa ayat dan sebagainya. Masjid milik kita semua kan? Masjid tak pernah ditutup. Jatuh kuasa simpan dan tabur-tabur. Dia mengajak supaya orang datang ke masjid, bagi layanan yang baik. Dan tengok kekuatan kita dan kelemahan kawasan kita ni apa. Saya sehingga kita nak jadikan masjid di luar sana tu supaya ikut cara kita tu, bagi saya agak susah. Tapi kalau inilah kekuatan yang ada. Tapi betul, kalau macam kuliah-kuliah kan, kalau tanya pada saya, kuliah yang paling terbaik adalah kuliah duha. Itu paling terbaik.
untuk muslimat ibu-ibu, ayah-ayah. Tapi yalah kuliah duha apa yang datang pun ibu-ibu je, ayah-ayah sibuk kerja kan. Itulah masjid sebenarnya. Belanja duit masjid untuk peribadahan. Baik. Jadi saya, kalau tanya soalan pada saya, peranan masjid itulah yang Nabi SAW buat, dan trend itu berlaku sehingga sekarang. Jadikan masjid la masjidun ussisa ala taqwa, seperti mana disebut dalam Quran, sebagai pusat penyatuan ummah, bukan tempat pergaduhan. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Imam. Maksudnya kita lah sendiri sebenarnya kena membuka ruang seluas-luasnya kepada orang luar untuk hadir ke masjid. So paling penting sebenarnya hidayah lah sebenarnya. Bukan hidayah seorang lagi, hidayah yang Allah bagi kepada kita supaya kita dapat datang hadir ke masjid. Dan tuan-tuan yang perempuan adik-adik yang hadir pada hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, ini hidayah yang Allah bagi untuk hadir bersama. Untuk makluman tuan Imam, sebenarnya masjid ni inilah ramainya. Kalau subuh saya rasa ada 5-6 saf, lebih dengan 10 saf pagi subuh. Yang qiyam pagi tadi kan mulai pun 2 saf, akan masuk ke 3 saf sebenarnya pagi tadi. So alhamdulillah. So maksudnya inilah karya yang dipimpin oleh pengurusi dan jurukuasa yang memang sememangnya betul-betul lumus dalam untuk memajukan dan memakinkan masjid ini ke dalam lebih baik. Sikit ya. Satu lagi buat kewangan masjid. Saya nak cerita lah. Saya first masuk di masjid Ustaz Zansyah, duit masjid Ustaz Zansyah dekat 700,000. 700,000. Saya berjaya habiskan sehingga tinggal 200,000. Macam-macam program saya buat. Last saya buat Carnival Street Dakwah. Itu memang 3 hari 3 malam, belanjanya dekat 100,000 juga. Tapi sebenarnya dapat pulangan. Dia kadang-kadang bila ni Syekh, bila kita berjimat berdikit-dikit belanja kan, sebenarnya bila berbelanja tu dia akan ada pulangan. Oh, masjid ni belanja sungguh. Kita Jabatan Agama Islam Perak pun ada buat satu fiqh pengurusan masjid. Sebenarnya yang buatnya adalah mufti wilayah, Dr. Ustaz Fawaz Fadil, tapi dia jadi mufti agak sibuk sikit lah. Antaranya penggunaan masjid ni kita boleh guna maksimum yang boleh selagi mana ia memberi manfaat kepada masyarakat setempat, termasuk yang non-Muslim pun boleh. Kita boleh buat open day contoh kan, tarikan. Dan kita tahu ada sebahagian masjid bila masuk Ramadan, ada satu masjid saya jadi imam dekat Kuala Lumpur. Ada satu masjid tu 5 hari tajaan buka puasa orang bukan Islam. Saya nak bagi orang masjid buka puasa, mahal tu, dekat RM5,000 dia bagi. Tak apa, kita bagi peluang, tak apa kan? Kita nak cerita bahawa masjid tempat penyatuan ummah. So kita lah yang menjadi tanggungjawab untuk menyuarakan masjid. Sikit ya Ustaz. Saya sebenarnya nak panjang-panjang ni nak sebenarnya nunggu Ustaz masuk. Terima kasih juga. Soalnya betul dia tadi sebut. Kena pada cerita Mahal Hijrah ini Ansar dan Muslim satu kan. So itu yang okey Ustaz. Kita mungkin ini adalah round yang terakhir, round yang ketiga. Soalan yang terakhir kepada Ustaz untuk ahli kenal utama ni. Tadi kita tengok peranan masjid, macam mana kita menyuarakan masjid dan sebagainya. Dan kalau kita bercakap, kita tak bercakap langsung tentang integriti sebenarnya tadi. So tak apalah, boleh tak Ustaz bagi satu amalan yang boleh dibiasakan oleh orang muda, ibu-ibu, ayah-ayah kita ni, untuk memastikan mereka dipimpin oleh iman dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi yang ada, dengan penuh integriti, agar ia ini tidak menyesatkan masa depan mereka, even negara dan sebagainya. Sebab tadi pada awal saya cakap di mukadimah, saya cakap Islam ni ramai, tapi imannya tak ada. Macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Kita bagi 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya ingat dalam satu sirah ketika mana Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah, dan pada waktu itu Nabi habarkan berita ni pada sahabat, dan sahabat bila sahabat dengar,
berita tentang turunnya perintah atau wahyu Allah untuk hijrah daripada Makaratul Munawwarah menuju Makaratul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah, sahabat ni dia rasa kalau di sini panggil teruja kot, kalau di tempat kami kita panggil excited. Di tempat kami lah, sebab kami ni dekat dengan Cameron Highland. Tempat saya eager. Kalau tuan-tuan pergi Cameron Highland, tuan-tuan akan lalu di kampung kami ni, Kampung Tanjung Simpang Pulai yang ada Petronas tu. Dalam kampung tu kampung kami lah, sebelum sampai kampung asli di atas. Dan saya awal dijahit 2000 sampai 2005 mengajar orang asli dijahit. Tapi kita bukan orang asli. Nah, bila excited sangat sahabat untuk hijrah, timbul di situ macam-macam niat. Ada yang niat hijrah ni sebab dia nak kaya, sebab di Mekah perniagaan dimonopoli oleh musyrikin Mekah. Orang Islam dagangannya tak dibeli oleh orang bukan Islam, sebab Islam diboikot pada waktu itu. Maknanya nak jadi maju dengan perniagaan tak boleh. Ini peluang untuk kita jadi maju, kita hijrah di Madinah. Maknanya niatnya nak jadi kaya. Ada juga sahabat yang niat nak hijrah ni nak kahwin dengan orang Arab Madinah. Sebab Arab Madinah dengan Arab Mekah ni dia tak sama. Arab Madinah ni dia cerah sikit daripada Arab Mekah. Arab Mekah ni dia gelap sikit. Sebab tu kata orang lelaki Arab Mekah, kita kahwin dengan wanita Arab Madinah, sana cerah sikit. Kita dah gelap, kahwin dengan wanita Mekah ni gelap, anak jadi kopi gelap. Kita kahwin dengan Arab Madinah, kurang-kurangnya anak kalau tak jadi gelap pun koko je, coklat. Mana hijrahnya sebab nak kahwin hijrah. Kemudian bila macam-macam niat timbul sampai pada pengetahuan Rasulullah SAW, dan Nabi panggil sahabat, himpunkan semua, aku nak berkata-kata, kata Nabi. Dan himpunkan semua sahabat. Nabi suruh satu, wahai sahabat, Nabi bacakan satu ayat, innamal a'malu binniyat. Apapun yang kamu lakukan dipenuhi dengan niat. Siapa yang hijrah kerana Allah, kerana mencari redha Allah, dia akan dapat redha Allah, dan dia akan dapat aku, kata Nabi. Tapi siapa yang hijrah kerana kekayaan, dia akan dapat kekayaan, tapi belum pasti dia akan dapat Allah, sebab dia niatnya kerana kekayaan. Siapa yang niatnya kerana perkahwinan, dia akan dapat perkahwinan, tapi belum pasti dia akan dapat redha Allah. Sebab tu kadang-kadang kita yang tak tahu, ini tahu yang keberapa hijrah haram, tak tahu yang keberapa. Kalau tuan pengerusi ke OBD, saya tak tahu ni tahun yang keberapa dah hijrah. Kalau umur 60 berapa dah tahun hijrah. Perasan tak setiap kali bila kita memulakan perancangan kita dalam hijrah, tapi kadang-kadang ini tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab niat kita meletakkan sesuatu yang lebih utama daripada kita mencari mardhatillah, redha Allah. Sebab tu tahun ini saya ajak tuan-tuan semua yang ada di sini, kita masuk tahun baru Allah ni satu je, niatnya kerana mardhatillah, kita nak redha Allah. Nak redha Allah. Dan bila nak redha Allah bukan mudah. Bukan mudah nak redha Allah ni. Sebab nak redha Allah ni dia ada 4 syarat lah. Yang ini yang kita nak beramal lah. Ada 4 syarat. Apa dia? Nak redha Allah ni ada 4 syarat. Pertamanya, sami'na wa ata'na. Maknanya buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Sami'na wa ata'na. Satu. Yang kedua, takut pada Allah, lebih takut pada manusia. Wala tahsyawun nas wahsyawni, kata Allah. Jangan takut pada manusia, letakkan ketakutan tu hanya pada aku je. Kita kadang-kadang semayang, haji 2-3 kali pergi umrah, tak usah cerita lah tuan Syed Muzaffar berapa kali pergi umrah dah, sebab kali bersama-sama mutawif. Tapi kadang-kadang kita takut pada manusia, lebih takut pada Allah. Nak tempuh terfilat tak berani. Saya tak suruh tempuh pukul 5 petang, tempuh pukul 5 pagi boleh dah terfilat. Kan tak ada kereta, jalan lah. Yang penting depan tak ada kereta, kanan tak ada kereta, kiri tak ada kereta, jalan. Dia 5 pagi nak datang ke masjid ni. Tapi punya dah takutnya tunggu di hijau. Kereta tak ada. Jangan buat 5 petang. Kalau tuan-tuan buat 5 petang, ada 2 tempat. Pertama, hospital Seri Manjung. Kedua, tanah kuburan Manjung. 2. Kalau pukul 5 petang. Ini pukul 5 pagi. Kan ada orang, janganlah terfilat. Kalau ada kamera dah. Kita punya dah takut nak kedah. Impor sebelah.
Kata tu kubur redah daripada kata tu kubur. Tak berani redah tu kita. Tu kita tak berani sudah. Punya takut pada manusia, tak takut pada Allah. Jujur dengan saya tuan-tuan. Bukan sekarang ni, bukan sekarang, dulu. Waktu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, kalau tak semayang ada tak rasa takut dengan Allah? Jujur dengan saya. Kalau tak semayang ada tak takut dengan Allah? Iya, kan ni takkan warak no. Tak ada rasa apa pun. Kalau zaman sekarang disebut apa? Yang penting kita enjoy. Dia kata. Maknanya yang kedua. Yang ketiga, syukur dengan apa yang ada. Syukur dengan apa yang ada. Qanaah, bersyukur dengan apa yang ada. Syukur tak dengan apa yang ada pada kita. Tuan-tuan, manusia ni fitrahnya dia nak lebih pada apa yang ada. Itu fitrah dia, betul? Saya ambil contoh macam ni. Kalaulah habis kita kuliah nanti ceramah ni, pengurusi bagi tahu tuan-tuan, nanti tuan-tuan balik nanti di luar tu disediakan makanan, ada packing. Tuan-tuan ambil seorang sebungkus. Mesti ada yang tanya, 2 boleh tak? Mesti ada yang tanya, betul? Walaupun fitrahnya ambil 1 je. Buat pengurusi kata ambil 1 je. Seorang 1. Tapi mesti ada yang tanya, 2 boleh 2. Saya isteri tak datang nak di rumah, boleh ambil 2. Itu fitrah ni kita lah, mana tak cukup dengan yang saya. Tapi syukur ni pula kalau tuan-tuan kita sahur syukur ni, betul-betul bersyukur ni ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan dan syukur dengan perbuatan. Ni orang benar-benar syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Kemudian yang keempat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku bersama berserta dengan orang-orang yang sabar. Sabarlah apapun ujian yang datang kepada kita, nak mardhatillah, nak redha Allah, kena sabar. Sebab kita ni hamba Allah, dan bila menjadi hamba Allah, syaratnya kamu akan diuji. Kita akan diuji. Peganglah pada 4. 4 itu jadikan sebagai panduan pada kita, amalan pada kita, untuk sekurang-kurangnya kita dapat meraih dunia, dan paling hebatnya kita dapat meraih akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pengurusi kata tadi 10 minit dia, saya tak ambil masa lebih, ambil 10 minit. Kemudian ada itu. Ada soalan. Ada soalan. Tak apalah, jawab je lah. Soalan ni saya tak tahu siapa, tapi ada orang tanyakan soalan. Kini final round lah. Nanti kita akan terus kepada Tuan Imam untuk menjawab terus lah. So soalan daripada ahli karya, bagaimana hukum syariah dapat diaplikasikan untuk menghadapi fitnah melalui AI ini? Macam saya cakap tadi pada awalnya, dengan AI ni kita boleh guna dengan kebaikan. Tadi Ustaz boleh cakap, Tuan Imam cakap, ada guna untuk keburukan. Ada info yang kita boleh dapat sahih, ada info yang kita tak dapat pun sahih. Kadang-kadang kalau tengok TikTok tu yang kucing menari, apa-apa percaya. Tak percaya, tapi sebenarnya tu AI. Kucing menari yang kicau ke. So itu orang kata AI yang dibuat sebenarnya. So ni saya serahkan. Tetapi ini soalan pertama. Lepas tu nanti minta terus Tuan Imam lah beri nasihat yang terakhir untuk merumuskan pada malam ini. Dan saya akan rumus terakhir. Berikan nasihat kepada adik-adik kita, dan nasihatkan juga dibawa kepada ibu ayah kita ni untuk bagi pada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar apa yang kita bincangkan dengan soal ma'al hijrah hari ini, tahun baru ini, dapat memberikan manfaat, kebaikan kepada semua. Silakan Ustaz. Baik. Soalan bagaimanakah hukum syariah dapat diaplikasikan untuk menghadapi AI? Bagaimana hukum syariah dapat diaplikasikan untuk menghadapi fitnah-fitnah melalui AI ini? Baik, dia kalau tak ada fitnah AI pun, apa sahaja fitnah, dia bukan fitnah, apa sahaja berita yang tak jelas, pegang satu ayat Quran. Allah kata apa dalam surah Al-Hujurat? Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tu juga. In ja'akum fasiqun binaba'in. Bila datang kamu satu berita, satu cerita yang kita tak pasti, Allah kata apa? Fatabayyanu. Itu dipanggil, dia punya ayat penyataan fatabayyanu adalah tabayyun. Dapatkan kepastian dulu. Mana-mana.
Tambah sekarang zaman teknologi ni kan. Tapi kalau tanya pada saya tak adalah pakar dalam bab ni. Kalau orang yang pakar video ni, dia boleh tahu mana satu teknologi AI, mana satu buatan tangan. Samping pergi dekat Terengganu, mana satu buatan tenunan tangan dan mana satu buatan mesin, dia boleh tahu. Tapi kalau orang tak tahu, macam kami, kita ni orang Perak pergi sana, ini buatan tangan ni, beli 1,500. Balik-balik tanya orang Ganu, ini bukan buatan tangan, ni buatan mesin, 1,500 bayar. Saya pergi dekat Shah Alam, Plaza Mall Melayu tu, sajalah tengok samping jadi imam tarawih kat belah Putrajaya Shah Alam tu, saja rawat. Saja nak cari samping lagi 5 hari nak raya. Oh ni murahnya. Ingat murah macam Aidil lah, 3,000. Ini paling murah bang, 3,000. Tak payah 3,000 baru beli benda lain kan. Apa dia kuncinya? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Tabayyun tu dulu. Tapi kita tak suka bercerita dulu. Cerita benda yang salah ni. Macam mak kata moderator tadi, jangan percaya. Saya pun mula percaya je. Macam mana opah boleh atuk boleh tembok di sana dekat planet atas tu. Dekat bulan tembok di sana. Itu kan ada isu pasal gas. Tong gas ambil dekat bulan. Macam mana? Opah-opah pun dah pandai AI dah. Itu agaknya anak-anak tu buat tu. Opah-opah terbang naik ke langit apa semua. Bila dah ada benda ni, dia lagi ada dia punya fake yang bersifat waqi'i. Saya cerita bab fake lah. Fake ni dia ada fake syarat dia mesti kena waqi'i. Dia tak boleh khayali. Ulama di luar sana yang hebat dalam bab fake modern ni, makin hebat mereka mengkaji kan, supaya selaras dengan teknologi semasa. Itu bukan bidang kita lah. Tapi untuk peringkat kita, jangan sebar benda yang tak pasti, tabayyun terlebih dahulu. Jangan kita sebar. So apa-apalah, bukan hanya pada AI sahaja. Apa-apa pun jangan kita sebar sebelum kita pasti benda tu berlaku ataupun tidak. Kalau kita sebar sebelum benda tu berlaku pun jadi haram juga hukum dia. Ibarat mahkamah belum jatuhkan suatu keputusan, kita dah buat keputusan dulu. Contohnya mana boleh? Biar mahkamah settle, dah salah mahkamah selesai kan? Baik, ada dia punya cara dan juga ilmu-ilmu yang dipakai oleh hakim dan sebagainya. Baik, itulah soalan ni lah. Yang terakhir tadi berkenaan dengan nasihat saya kepada ibu-ibu, anak-anak sekalian semua. Nasihat yang paling utama kepada saya pun sebagai seorang ayah yang ada 5 orang anak, 2 perempuan, 3 lelaki. Saya ada 5 orang anak. Antara yang paling saya takut anak perempuan lah. Saya nak kongsi cerita pengalaman saya ni qadi menikahkan orang di kawasan Kelebang Restu dan juga Masjid Ustazah Syah. Saya banyak terima pasangan yang bernikah yang telah terlanjur terlebih dahulu baru bernikah. Benda tu dah jadi macam kebiasaan. Satu lagi, saya pernah ceramah satu kampung. Betul Ustaz, tolong nasihat sikit. Sekarang di kampung ni menjadi perbuanan kebiasaan duk bersembang. Anak aku baru ni terlanjur dengan orang ni, dah bunting. Anak aku busuk. Anak kamu sama juga. Jadi menjadi perbualan, menjadi kebiasaan. Kalau ada anak yang bunting, tak apa kan? Kalau tengok dalam konteks ayat Quran kan yang banyak buat kan, Nabi kata apa? Tarkus syubhat. Apa syubhat? Innal harama bayyin, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi antara halal dan haram ni orang banyak tak ambil peduli sangat. Makan mi apa entah dekat Silibin tu, boleh ke masuk kedai tu? Itu bukan kedai orang Islam tu. Tak apa, ramai je orang Melayu masuk. Itu ramai orang Melayu masuk tu. Lain-lain Jaib tengok selongkor dekat dalam tu, bagian halal ada tulang, jangan sebut babi, khinzir.
Jangan sebut babi tak boleh sebut. Khinzir, aturan khinzir. Oh, lepas tu wek dan sebagainya. Tabayun dulu, cari dulu. Sebab apa benda ni orang ramai tak peduli. Sama juga bila kita fail dalam peperiksaan, kamu dapat apa matematik? Saya dapat 30. Menangis dapat 30. Tanya kawan dapat apa? 29. Menangis juga. Kamu apa? 31. Lalah tak menangis. Sebab apa? Ramai fail macam dia. Betul tak? Mula kalau kita fail seorang sedih, sedih. Rupanya satu kelas ada 40 orang, 30 orang fail. Lebih kurang macam kita, 28, 29, 30 daripada. Oh, lega. Macam mana? Abang, tak apa mak. 30 pun tak apa. Sebab apa? Kami satu kelas 40 orang, 30 orang semua fail. Padahalnya Allah kata apa? Kita nak masuk golongan yang sedikit tu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang sedikit tu yang bersyukur, yang sedikit tu yang berakal, yang sedikit tu yang datang ke masjid. Kalau dia dinisbahkan dengan penduduk sekeliling ni, rasanya melempah ruah masjid ni. Tapi yang sedikit, nak jadi golongan sedikit. Nak jadi golongan apa? Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Apa ghuraba ni? Asing. Kita kena jadi asing. Itu yang Nabi kata apa? Jadi seperti tai lalat. Oh, kena jadi orang yang sedikit ni. Baik, kembali balik. So nasihat saya ni kepada kita sekarang ni, saya memang takut sangat. Banyaklah yang berlaku jumpa saya dan sebagainya, kes pasal anak luar nikah dan sebagainya. Yang paling terbaru sekali, dia nak nikah, tak boleh jadi wali ayahnya. Tak apalah. Lama kemudian, lepas 6 bulan tu, datang pula satu perempuan yang nak nikah tadi tu. Dia bawakan perempuan tu. Kata, Ustaz, saya nak bawa ada seorang lagi. Lepas tu saya kata, kamu ni macam ada kena-mengena dengan yang dia ni nikah 6 bulan lepas. Saya nikahkan, saya jadi wali. Kamu siapa? Saya adalah anak kedua luar nikah ibu dan ayah saya. Maksud mak dia dengan ayah dia buat hubungan, dapat anak. Lepas tu buat lagi hubungan, dapat anak kedua. Sepatutnya dapat anak pertama tu, pergi daftar nikah. Tapi tak, duduk bersama lagi, dapat anak kedua pula. Saya istighfar panjang, astagfirullah. Dan benda ni tak mustahil boleh berlaku. Ni jahat info ni. Kalau pergi di pasar raya, kondom dijual. Apa ni? Lebih 21,000 remaja bawah 19 tahun hamil luar nikah. Tu. Atuk makan cucu. Kalau ada suami-suami yang nak kahwin sangat tu, lepaskan je ibu-ibu, dapat payung emas. Betul. Tapi dengan syarat, tapi jangan risau, pencen dia jatuh pada kita. Bukan. Saya kalau dalam bab masalah ni, saya pernah nak pergi kaunseling. Kita ni kalau ada yang bermasalah, kita kena tanya dia sebab apa punca berlaku masalah tu pada dia. Kalau tanya atuk umur 60 tahun tu, agak-agak mungkinlah ada jawapan dia. Macam mana saya, tapi salah dia yang pergi bantai cucu tu pasal apa? Itu yang mana nak kena kan? Mesti dia jawab, saya nak kahwin lagi, isteri saya tak bagi. Mungkinlah. Ataupun isteri saya sibuk menjaga cucu kat Kuala Lumpur, tak habis-habis. Atuk ni, orang lelaki ni, makin berumur, makin manja. Tidur nak kena bertepuk-tepuk. Ya Allah, saya nak cerita bab ni takut. Saya ada pengalaman, ada satu. Benda ni, pelajar yang paling kita takut sekali adalah ni, pelajar-pelajar tahfiz ni. Dia punya iblis tu, dia jusa C, jusa B, jusa A punya iblis. Dan yang kalau dalam askar lieutenant colonel lah, contohlah, ya Allah, kena jaga. Saya nasihatkan, samalah kita, tolong pantau pergerakan anak-anak kita. Dalam bab seks bebas ni, boleh berlaku di mana-mana saja. Hotel-hotel murah. Ya Allah. Mau tanya orang jaib kan. Mana nak terkejarnya orang jaib berapa orang je. Betul kan? Nak terkejar, nak pergi selongkor semua hotel. Mana mahu, tak ada. Lepas tu mak ayah keluar kadang di rumah pun boleh buat juga. Contoh. Tolong antaranya fahamkan anak-anak, bagi nasihat pada mereka, jangan buat perkara tak baik, takutkan Allah dan Rasul. Itu sebab masa anak kecil dalam buayan, pesan dia supaya takutkan Allah, takutkan ikut Nabi, takutkan Allah.
Jadi sebenarnya bila sebab dah masa dah pendek ni dah tak sesusun cakap ni, banyak nak cakap sebenarnya. Saya rasa kena jemput lagi sekali lah. InsyaAllah lah kita akan bahas. Saya ada dalam modul untuk keluargaan ni, kan kita boleh bahas untuk anak-anak kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apa peranannya. Banyak nak cerita ni, banyak. Antaranya salah didikan seorang ibu dan ayah. Bila anak buat salah, tanya, kamu buat ni ke tadi? Jawab. Tanya, bila jawab marah pula. Itu salah satu tak betul didikan kita pada anak-anak. Kita boleh rujuk dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Dia kena ada hak untuk membela diri dan sebagainya. So kita doa, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa banyak-banyak tu, surah Furqan di akhir tu. Ya Allah, kurniakan kami zuriat keturunan suami isteri yang baik-baik, menjadi penyejuk mata memandang bila orang tengok anak kita. Ya Allah, sejuk mata memandang kita. Kita doa, banyakkan doa. Ibu ayah kena banyak doa untuk anak-anak. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Saya ucap terima kasih yang pertamanya Ayanda Datuk OBJ, Datuk Pengerusi atas jemputan melalui Haji Zainan jemput saya pada kali ini. Terima kasih saya dapat berkenan dengan orang sini. So insyaAllah ada ruang dan masa lain kita bertemu lagi. Saya akhiri dengan wabillahil hidayati wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita pada malam ini. Cukup padat dan ringkas sebenarnya. Walaupun tajuk sangat berat, tak sentuh sangat pun pasal Mak ni, perubahan, kepaduan, tapi sebenarnya ia lebih kepada pengukuhan kita kepada masyarakat. Itu saya cakap tadi, iman menjadi kompas yang menentukan arah, ilmu menjadi panduan untuk buat keputusan yang betul, integriti menjadi rating agar kemajuan tidak mengorbankan nilai dan akhlak. Akhir kata dari saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk dari saya. Terima kasih kepada masjid. Selepas ini akan ada makan. Sabar, tadi ibu dua ahli panel tanya ada kambing lah, ada ni lah. Selepas ini makan ada disediakan selepas ini insyaAllah. Dan selepas isyak juga nanti kita ada cabutan bertuah. Siapa ada nombor sila pegang masing-masing. Katanya ada hadiah kereta Alphard sebiji sebelah mungkin. Yang mana dia? Okey, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Sekali lagi saya minta ampun dan maaf. Semoga kita berjumpa lagi ayah-ayah, ibu-ibu. Terima kasih kepada panel, terima kasih kepada masjid, terima kasih kepada semua. Semoga berjumpa lagi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.